Di utara semenanjung Malaysia, terbentang sebuah kawasan bersejarah yang dikenali sebagai Lembah Bujang. Terletak di Merbuk, Kedah, lembah ini menyimpan rahsia tabanan kuno yang berusia lebih 2000 tahun. Lembah Bujang pernah menjadi pusat perdagangan antarabangsa, menghubungkan India dan China sejak abad pertama Masihi. Sungai Merbuk menjadi laluan penting pedagang, manakala Gunung Jerai menjadi panduan kapal-kapal yang berlabuh. Lebih daripada 50 candi purba ditemui di sini, bukti perkembangan agama Hindu-Buddha. Penemuan relau perleburan besi di Sungai Batu pula membuktikan Kedah pernah menjadi pusat industri besi terawal di Asia Tenggara. Hari ini, Muzium Arkeologi Lembah Bujang mempamerkan artifak proto-sejarah dari manik, seramik hingga struktur candi yang menceritakan kisah kegemilangan tabun dun ini. Lembah Bujang bukan sekadar tapak arkeologi, ia adalah warisan tamadun dunia yang membuktikan Kedah pernah menjadi nadi perdagangan dan budaya sejak ribuan tahun dahulu. Di sinilah sejarah Malaysia bermula, dan di sinilah kita belajar menghargai akar peradaban yang membentuk identiti bangsa.